bagi kemas tu. Cantiknya weh. Ni pasal apa ni? Ni apa? Pegang ni. Macam-macam pegang-pegang. Kau nak apa? Nak cari barang dapur Ni. lah weh. Nak cari barang dapur ni. Sini ada Ramadan and Raya Sale. Lebih daripada 80%. Mari sini masuk. Ni ceiling fan. Harga RM88. Sedikit ceiling fan. RM159. Wah, boleh letak kat rumah kita ni. Boleh tak rumah kita? Apa dia? Aku bagi tahu kat sini ada downline yang harga RM4.5. Ada banyak pilihan bawah RM10. Janganlah lari lagi. Ni hang tak ada staff ni. Nak kacau. Kenapa nak kacau aku? Tapi staff yang ni elok. Hello hang. Hello. Okey. Bukan hang tu macam tapak kaki aku. Sabar. Kita nak singki. Singki mana? Ni ada Ghost Celestine Waterfall Singki ni. RM289. Nampak? Oh, lawa. Tapi tak nak lah warna emas. Emas nanti, emas hantaran nanti. Black Celestine Waterfall Sing. Sama warna hitam. Sama harga RM289. Hang butuh. Hang tak dibaca sini semua dah rendah harga dah. Cinta tu kan buta. Sing Nano Miller serendah RM145. Betul tak? Betul. Aku cakap betul. Biasa-biasa. Yang biasa-biasa ada tak? Penat lah aku ni biasa-biasa. Basic punya Singki RM8. Ada lagi tak yang satu set? Yang satu set ada? Aduh ni Ni kalau hang nak satu set hang nampak ni cermin ada lapis ni Singki lepas tu ni kat sini ada satu kabinet. Harga dia RM99. Alah, nak buka 2 pintu. Aku dah penat lah makan hang ni. Hang makan pada kedai aku ni. Satu cermin dapat ni dapat ni dapat. Lepas tu ni ada 2 pintu. Harga dia RM179. Tapi nak cermin tu yang buka punya. Nak songi pula lah jantan ni. Bukan cermin ni ada ni. Wah. Yang ni ada Singki, ni ada 2. Apa lagi tak nak jangan kacau hidup aku boleh tak? Saya nak cari jambat. Hang duk kacau aku pada sini. Hang kerja sini. Hang tengok macam mana cara hang kerja. Kalau hang kerja Okey bang, kita ada 10 jenis design bang. Datang dengan 1 pieces. Kita ada datang dengan 2 pieces bang. 165 bunyi dia macam ni bang. Bunyi dia tak ada bunyi bang. Betul itu. Betul. Kita ada macam-macam jenis kak. Kita ada yang harga dia 179. Ada AC, ada DC. Boleh pilih ha? Boleh pilih, ikut suka je. Bagus kan kau ni. Bagus. Hang pusing satu kedai satu apa lagi hang tak beli hang tahu tak? Ni t-shirt hood. RM449. Ni kalau ada asal hang swat je macam ni. Sedut. Lepas tu nak apa lagi ni? Slated cooker hood. Harga dia RM599. Sesuai lah untuk rumah kita. Sesuai lah untuk kita. Lampu. Downlight ada downlight. Downlight kita ada banyak kak. Banyak. Biasa tak ada yang luar biasa. Kita ada chandelier. Mana? Banyak. Banyak. Yang mana satu akak nak? Ada macam-macam harga. Ada macam-macam jenis. Ni kita ada power switch kak. Ada macam-macam jenis. Macam-macam design. Kita ada power strap. Macam-macam jenis. Macam-macam harga. Barang-barang yang brand ke, premium ke ada ke bang? Ada kak. Kita ada standing cooker. Macam-macam jenis nama kak. DeLonghi, Labor Steel. Kita ada Rinnai. Kita ada Elba. Kita ada Rubin kak. Robam ada Robam. Ada ini oven, microwave dengan dishwasher. Dekat sini kita ada 50 jenis pilihan kak. Kita ada sinki yang workstation sink. Kita ada juga akak Ceramik sink. Farmhouse sink. Oh ya, awak ni boleh kerja sini lah. Boleh lah awak dengan saya sama-sama. Saya tak hati awak lah. Kenapa? Ada brand-brand yang viral ke? Ada awak. Smack. Tu kat mana? Smack all on the floor. Kau tahu hang tak tahu dekat Malaysia ni ada 5 cawangan alat dapur. Menyih, Bangi, Ceras Batu 10, Senawang, Shah Alam. Ramadan Raya Sale ni dekat 80%. Murah nak mampu. Sampai bila je sale ni? Daripada 19 Februari sampai 29 Mac. Alang-alang saya pernah minat kat awak minat kat saya. Nak bagi tahu. Apa? Kalau alat dapur ni showroom ni dekat Cawangan Semenyih je. Tak ada. Semenyih je ada showroom. Ya ke? Ya, betul. Tak tipu.